Selamat. Selamat. Saya nak panggil. Silakan. Ya. Okey, assalamualaikum sahabat semua. Dah jumpa lagi. Macam biasalah hari ni kita mai nak angkat ubu lah hari ni. Kita nak main angkat ubu kat Pengkalan Bancik. Okey, buat pun kita buat main keluar tak sini dah. Kita prepare semua dah. Jom kita pergi kat ubu. Enjin pun dah panas Jom kita tengok hasil selepas 2 minggu lah kita tak pergi angkat bubu. Hari ni kita pergi angkat 2 minggu tengok apa hasil. Kita biar bubu 2 minggu langsung kerian ni. Sibuk dengan urusan. Okey geng, jom kita jumpa kat bubu pertama lagi. Okey geng, kita pergi naik belah atas dulu. Okey, lubang angin tak buka. Banyak geng, ya banyak. Tapi kita lepas Okey geng, bubu pertama. Bubu pas dalam ni. Ayak banyak geng. Ayak penuh, bagus ya untuk bubu. Mari kita lihat. Bubu yang pertama belah atas setelah 2 minggu. Tak angkat. Moga-moga adalah rezekinya ini. Belakang bersih. Mari kita lihat bubu yang pertama. Alhamdulillah geng, mati saya bodoh geng. Aduh, mati 4 ekor geng. Sayang. Tom tak ada nak main Aduh, kerja, urusan kerja. Macam mana rezeki tak ada. Ada tapi tak main angkat. Aduh, tak payah. Okay, bubu yang pertama. Ada 4 ekor geng. 5 ekor mati geng. Aduh, sayangnya tak ada rezeki 5 ekor mati. 4 ekor geng yang boleh ambil, alhamdulillah rezeki juga. Bubu yang pertama. Okey geng, bubu kedua. Bubu pertama tadi boleh juga 4 ekor. Mari kita bubu kedua. Belakang bersih geng. Oh, alhamdulillah geng. Mati sekop geng, tak apa. Mana ada berus keramat.
geng. Masak dah. Oh, anting-anting geng. Alhamdulillah rezeki. Mati sekok geng. Mati sekok. Mati tak payah dah buat apa. Ada 6 ekor geng. Alhamdulillah rezeki geng 6 ekor. Nak berhudang senang lah lanjut lah. Buh daripada ekor tu. Walaupun dia sepit dia akan jatuh kak. Sebab dia cara mengunduk. Okey. Okey geng. Bubu seterusnya, bubu ketiga. Okey tali dia. Masuklah rumput. Mari kita lihat bubu ketiga ni. Bubu ketiga ni bubu dia duduk di luar sikit, kita duduk dalam rumput. Nakam bersih geng. Alhamdulillah ada dua ekor. Yang kuat geng, bubu sampai apa? Terplek. Sikit geng. Dua ekor. Okey, 2 ekor. Alhamdulillah. Ada ikan mati kan, kena tulang lah. Ikan apa tak tahu, coy ke keli kot. Okey geng. Bubu seterusnya duduk dalam ni. Susah sikit nak ambil. Macam tali dah. Ikut tali pula. Mana ada tali dah. Luar ni je pun. Tengok rumput penuh. Oh, nak balik buk keluar. Mana ada pi. Bagi pi. Oh, boleh. Oh. Luar je pun, tapi tak nampak tali dalam. Mari kita tengok. Alhamdulillah ada 3 ekor geng. Basuh sikit depan ya. Udang sayok geng, udang sayok. Ada 3 ekor geng. Okey. 3 ekor.
kita tengok bubu seterusnya. Mana dah botol? Oh, sana. Sorry ya. Silap lorong. Ini di luar je. Okey. Nampak macam kosong. Oh, ada 3 ekor. Ini jadi apa? Jadi bubu jadi kotak ni. Tiga ekor kan? Ada telur seekor. Telur kita lepas balik ya. Macam biasa, udah telur kita lepas ha. Dia dah telur tu. Telur pun dah apa? Masak elok. Okey geng, bubu seterusnya. Mana dah tadi? Okey geng, naik dah. Belik saja dengan rumput. Belakang nampak macam ada hasil. Bersih. Oh, alhamdulillah geng. Ada 2, 4, 6 atau 7 ekor lagi ni. Tak pasti. Mari kita tuang tengok. Tak mau turun pula. Ada lagi. Okey geng, ada 2, 4, 6, 7 ekor geng. Alah, pik patah satu pula. 7 ekor. Alhamdulillah. Rezeki. Okey geng, bubu seterusnya. Banyak sangat Pengacau-pengacaunya. Baik. Dah. Dalam banyak geng. Tak sampai. Okey, dapat. Mari kita tengok. Belakang bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, ada 2 ekor ni. Ada 2 ekor ni, 2 ekor. Selok tu geng. Tak boleh dekat mana ni. Tak boleh nak angkat. Keluar sekor. Alhamdulillah, semua 2 ekor.
Satu, dua. Okey, bubur seterusnya. Mana dia? Nak ambil tali je. Masuk bawah rumput. Potong. Belit. Mari kita lihat dari belakang bersih. Tengok ada hasil tak? Ada udang sekok, ubi sekok. Baru sikit. Okey. Okey gang tu. Ubi sekok, udang sekok. Okey gang, bubur seterusnya. Bubur ni kena, tak nak penanda ni, cuma ingat pokok lah. Ada tali dah. Tali. Mari kita lihat. Belakang bersih. Oh, alhamdulillah dia ada 3 ekor kan. Saya cantik-cantik kok. 4 ekor. Oh, 3 ekor. Empat ekor kan tu, nampak macam 4 ekor. 4 ekor. Silap. Alhamdulillah 4 ekor. 1 2 3. Ni udang ni. Ni yang jadi kapal api, kapal besar ni. Dia nak pergi saiz sampai 200 300 gram jenis ni. Bakar jenis ni. Spek kuning. Okey geng. Mari kita lihat bubur seterusnya. Belakang cerah atau ni? Oh, belakang bersih geng. Mari kita lihat perlahan-lahan. Itu dah. Oh, ada 2 ekor. 3 ekor kan? 3. Alhamdulillah. Tiga ekor, 2 ekor boleh guna, seekor terlepas balik lah. Saiz tidak mencukupi. Dia tak mau turun kan. Tu dah. Ini terlepas balik lagi. Kecil sangat. Ni boleh lah, udang sayur. Ni boleh jual ni. Alhamdulillah rezeki. Bubur seterusnya. Baik. Bubur belit.
Mari kita lihat belakang bersih. Alhamdulillah ada 1 ekor. Satu ekor saja. Udang yang cantik. Oops. Okey geng. Ubu seterusnya. Mari kita lihat. Alhamdulillah geng. Sukses geng. Kenapa? Okay geng, ada udang ni tak ada apa geng, kena makan. Ada 2, 4, 6 ekor geng. Teruk sangat kita ambil kat tak payah mati le buang pun. 1 2 3 4 5 ekor geng. Alhamdulillah rezeki. Kita sampai bubu yang terakhir belah atas. Tadi kita lipat turun balik . Ambil belah sini pula, side belah. Tadi kita naik belah kiri, kita ambil ni, kita naik turun pergi ambil dekat bubu belah kanan pula. Ni bubu yang terakhir belah atas. Banyak yang kosong juga geng. Ada yang ada yang kosong, macam tu lah tahan bubu. Kita umpam dah bubu. Tak tahulah. Ni bubu terakhir. Nampak masih elok. Ada sekok geng, jadilah. Itu geng, boleh lah buat nak goreng-goreng buat sambai. Okey geng. Bubu seterusnya. Potong sikit. Bahaya cucuk patah. Bubu seterusnya. Mana dah? Kita lihat di sini. Belakang bersih. Nampak speed. Alhamdulillah geng. Dua geng. Mati sekok geng. Ada korgong sekok. Alhamdulillah. Korgong Sungai Krian. Sayang mati. Mati geng. Merah. Telok ada juga geng. Udah geng, udah telok 3 ekor geng. Udah telok 1 terlepas. 2 terlepas. 3 terlepas 2 telok. Yang kita ambil yang tak ada telok 1 dipatah mati. 2 udah geng, korban. Lama tak kena macam ni. 3. Okey geng, bubu seterusnya. Mari kita lihat. Bubu berada di luar. Belakang posisi. Alhamdulillah geng. Ada banyak juga geng, tapi sedang-sedang dengan apa ni, ikan apa? Ikan seberang mati. Sayang. Bawa umpan balik.
panjang geng. Udah geng. Udah telok geng. Udah telok banyak juga kan. Satu, ada dua. Tu, hak ni dah. Tu, tunggu masa nak lepas 3 ekor. Berapa ekor kita lepas dah telok? 2, 4, 6, 8, 9, 3, 11. Oh sayang ni. Seberapa berarti? Kita buat umpan lah. Boleh kita buat umpan. Okey. Okey geng. Bubu seterusnya. Wah, belakang bersih kan. Mari kita lihat adakah jackpot. Oh, ada 3 ekor kan. Tiga ekor. Baik. Tiga ekor kan. 1, 2. Ini kecil sangat kan. Balik lah. 3 ekor terlepas sekor. Okey, seterusnya. Agak bersih. Ada 2 ekor. 2 ekor. Alhamdulillah. Okey geng. Seterusnya. Tak yang kosong ni. Kosong. Okey, bubur seterusnya. Ui, mana dah? Pergi ke mana? Ada 2, 4, 5 ekor kan, tapi udang sayur. Hak mana ambil, hak mana boleh ambil kita ambil, hak mana tak boleh kita lepas dia. Kelas tengoklah. Dua ekor ni boleh ambil geng. Tak 3 lagi. Lepas balik lah. Okey geng, bubur seterusnya.
seterusnya. Tak banyak lah, tinggal lagi. Wah. 5 biji masuk dengan ni. 5 biji. Habis. 5 biji habis belah atas. Kita tengok belakang ni bersih tak bersih tau. Belakang bersih. Penanda. Alhamdulillah geng. Ubi dah udang dah. Alhamdulillah. Okay. Kat dulu. Koyak habis apa punya ni. Apa BRC ni. Ôi lộn cạn đi. Okey geng, sudah geng. So, ada 2, 4, 6 ekor geng. Ubi seekor. 6 ekor dah. Alhamdulillah. Okey geng. Kita sampai bubu. Seterusnya, bubu yang selalu memberi hasil yang merasakan dan selalu kena jackpot lah bubu ni. Mari kita tengok yang ni. Kali ni macam mana pula? Tadi bubu atas dia pun ada hasil. Banyak juga. Yang ni tengok macam mana. Selalu dia bagi jackpot. Kali ni macam mana? Oh, belakang proses elok. Belakang proses elok. Mari kita lihat. Alhamdulillah geng. Walaupun tak banyak, tak jackpot seperti sebelumnya, tapi masih lagi saiz. Masih memberi saiz yang cantik. Tak mau turun pula. Okey, habis geng. Ada sudah geng. 2, 4, 6, 8 ekor geng. 8 ekor puyuh mati seekor geng. Mati keras kejung lah. Kebuh buat umpan. Sudah geng. Alhamdulillah rezeki. Okey geng, bubu. 2 terakhir. Mana dia pergi? Bersih belakang. Alhamdulillah geng ada. Ada juga 4-5 ekor.
geng. Oh, dan telok geng. Dan telok ni geng tu. Lepas lihat satu ni kecil. Lepas lihat ada 5 ekor. 3 ekor boleh ambil. Lagi sebiji geng, lagi sebiji last habis. Belah atas. Okey geng. Bubu terakhir. Belah atas. Yang ni yang lepas tu kita tak angkat. Tak jumpa. Hari ni kita cari juga ah. Tak angkat ni dah sebulan lebih lah. Tak tahu ada kedok eh. Cukup mati lah, sebulan lebih tak angkat eh. Ada kot sebulan tak angkat ni. Tak ada geng. Bulas tak ada. Nanti lah kita ubah. Jom kita pergi belah bawah pula.